Polis Diraja Malaysia PDRM akan menghantar pasukan pegawai penyiasat dan risikan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman ke Jakarta, Indonesia. Kaitan dengan sedikit antarabangsa di Indonesia, iaitu kita tengah bekerjasama dengan pihak Polri dan juga BNN. Okey, saya akan ambil lead daripada pihak PDRM. If PDRM see there's a foul play within my officers, I think semua akan sedia maklum dengan cara saya bekerja. Dia macam orang Malaysia memang takkan stop lah. Perangai yang kalau dengar je benda, terus jadi viral tanpa cek fakta, tanpa tahu undang-undang sebenar, tanpa tahu cerita sebenar. Skandal memalukan pilot Malaysia Airlines yang tertangkap membawa 25 kg narkoba di Bandara Soekarno-Hatta kini memasuki babak baru yang makin menegangkan. Tak main-main, Bareskrim Polri menggelar investigasi gabungan dengan Kepolisian Malaysia yang ingin tahu cara Indonesia. Tim khusus intelijen PDRM bahkan diterbangkan langsung ke Jakarta demi membongkar tuntas sindikat gelap lintas negara ini. Fokus utama mereka adalah menjawab misteri besar, bagaimana bisa sang pilot yang terbukti positif narkoba ini dengan mudah lolos dari ketatnya pengamanan pintu keluar Bandara Internasional Kuala Lumpur. Parahnya, tersangka tercatat sudah berulang kali menyelundupkan barang haram. Kini, tak ada lagi celah sembunyi, hukum tegas menanti. 4 pegawai Bukit Aman dihantar ke Jakarta bagi meneruskan siasatan terhadap rangkaian sindiket yang dikaitkan dengan penahanan seorang juruterbang Malaysia di Indonesia. Mereka dijadual menyoal siasat juruterbang berkenaan selama 2 hari. Soal siasat itu bertujuan mendapatkan maklumat lebih terperinci selain membandingkan hasil siasatan yang diperoleh PDRM dengan keterangan individu berkenaan. Kita juga berkolaborasi dengan Indonesia untuk melihat sindiket antarabangsa di Indonesia yang mana ada kaitan. So 4 pegawai JSJN telah tiba pagi tadi di Jakarta dan kita diberi ruang untuk berjumpa dengan warga Malaysia tu 12 dan 13, 2 hari lah untuk temu bual dia untuk dapatkan lebih banyak detail. Siasatan bukan hanya terarah di lapangan terbang, malah turut menjurus kepada pembabitan rangkaian sindiket di dalam dan luar negara. 4 hingga 5 individu turut dipanggil bagi membantu siasatan berhubung kes berkenaan. Suspek telah melalui semua proses saringan sebelum beliau menaiki pesawat dan berlepas ke Indonesia pada 28 hari bulan tersebutlah. Dalam saringan yang dilakukan seperti mana biasa, menggunakan scanner, perkara ataupun beg yang dibawa tidak memberi apa jua imej yang mencurigakan. Justru itu, ia melepasi saringan biasa yang dilaksanakan oleh pihak keselamatan lapangan terbang antarabangsa KLIA. Dan sekiranya kita sedia maklum, apa yang berlaku di Indonesia ialah ianya dikesan oleh agensi yang lebih kurang sama macam custom, bahagian cukai if I'm not mistaken. Kita masih lagi menunggu maklum balas daripada PDRM untuk kita buat kajian bagaimana beliau dapat melepasi saringan tersebut. Orang nak bawa barang-barang terlarang ni mungkin dia menyembunyikannya. Mungkin cara dia membaluti barang-barang tersebut yang menyebabkan mesin scanner itu tidak dapat mengesan barang tersebut. So, modus operandi dia dalam dia menyaluti ataupun menyembunyikan MDMA itu dan methamphetamine itu adalah sesuatu yang kita sedang tunggu daripada pihak PDRM. Saya difahamkan pihak PDRM telah dalam usaha mengantar pegawai untuk bekerjasama dengan pihak narkotik Indonesia. So untuk saya dan rakan sejawat saya di lapangan terbang antarabangsa, rest assured sistem yang sedia ada telah digunakan sepenuhnya dalam kes ini dan perbincangan lanjut mungkin merangkumi bagaimana kita boleh memperbaiki sistem dan juga mesin yang kita punyai
hari ini. Saya faham semua orang tengah marah. Saya tahu orang marah sebab dia bawa nama Malaysia ni. Dia bawa terbangkan orang, urin pula positif katanya. Ditangkap pula membawa dadah bukan sikit-sikit 25 kilo. Kita faham. Ya betul, CCTV dah keluar. CCTV daripada Indonesia menunjukkan bahawa dia ambil bagasi tersebut, dia masuk dalam scanner dan kemudian dia ditahan. Beg tersebut diminta untuk dibuka. Yang pertama, kalau you bawa dadah, katalah you memang pengedar dadah lah. You bawa dadah, adakah you akan meletakkan dadah tersebut dalam keadaan yang sangat mudah untuk ditemui? Kebanyakan, saya tak kata semua, tapi kebanyakan kes yang berlaku di mana-mana airport ni ataupun penahanan di kereta sekalipun, dadah tersebut akan dijumpai dalam keadaan yang tersembunyi. Bermakna dia tak mudah untuk dicari. Tapi dalam CCTV tersebut, you boleh tengok. Bila mereka buka sahaja beg tersebut, buka sahaja zip, kau seketul plastik tu keluar yang ada dadah berbahaya. Okay? Kemudian ada kenyataan daripada kerajaan kita. Kata, scanner semua dia dah lalu dah sebelum dia fly. Bermakna, scanning kita dah melepaskan dia. Tak ada apa-apa bahan yang disyaki dadah berbahaya ke, pistol ke dalam beg dia. Jadi, persoalan keduanya adalah, macam mana dekat scanner kita boleh lepas, scanner tempat lain sangkut negara lain. Okeylah, ada orang kata maklumat diterima daripada sini, diorang standby di sana. You ingat Malaysia nak bagi ke pilot kita kena tangkap kat negara lain? Nak bagi ke benda tu? Memalukan negara kan, lebih baik dia tangkap dekat sini. Secara logiknya dan kebiasaan kes-kes dadah ini, dia akan tahan sebaik sahaja scanner tu nampak ada dadah berbahaya. Okay, ataupun benda-benda yang mencurigakan. Memang dia akan tahan, tarik tepi, buka beg dan tengok macam mana yang CCTV di Indonesia lakukan lah. Okay, itu perkara kedua. Yang ketiganya, ada kenyataan mengatakan bahawa dia ambil daripada Ampang, lepas tu dia ada flight lain sebelum dia fly ke Indonesia. Whatever cerita yang keluar, soalan saya yang ketiga adalah bagaimana beg tersebut yang ada dadah ni tadi boleh terlepas masuk kalau dia lepas di scanner Malaysia. Okay, apa yang berlaku in between KLIA bila kita scan tu kan, dekat tempat bagasi tu, dengan apa yang berlaku di kapal terbang dan apa yang berlaku sebelum bagasi daripada kapal terbang tu dimasukkan ke ruangan bagasi di Indonesia. Ini bukan you nak buat konspirasi, tapi ini adalah soalan-soalan yang peguam akan fikirkan, yang akan pertikaikan di mahkamah, sebab setiap orang yang ditahan ada hak untuk dibicarakan, diberikan perbicaraan yang adil, didengari pembelaannya. Dan ini adalah antara question of facts kepada kejadian yang berlaku. Kita ni bercakap tentang undang-undang. Seterusnya yang keempatnya adalah komen-komen cakap pasal pengakuan. Okey, dia dah mengaku dah dadah tu dia punya. Dia buat 3 kali, dia dapat upah RM50,000. Rampasan dia ada urin dalam botol. Di Malaysia, kalau perkara tersebut berlaku, pengakuan ini berlaku, tidak boleh sama sekali digunakan di mahkamah. Tapi di Indonesia ianya berbeza. Berhubung penahanan seorang juruterbang ataupun co-pilot MAS di Jakarta, Jemaah Menteri telah dimaklumkan oleh pihak Kementerian Dalam Negeri dan juga pihak Kementerian Pengangkutan bahawa beberapa langkah penambahbaikan perlu dilaksana segera. Pertama, yang melibatkan aviation security yang perlu ditempatkan anggota polis di Raja Malaysia, kerana pada waktu ini pasukan yang menguruskan adalah dari kalangan polis bantuan. Dan pihak Malaysia Airlines Group juga akan diminta untuk menyemak semula protokol saringan latar belakang dan juga saringan kesihatan bagi juruterbang ataupun para pilot dan pembantu juruterbang, co-pilot, mengambil kira insiden yang telah berlaku. Selain dari itu, pasukan PDRM dan juga AKPS diminta untuk meneliti aspek-aspek yang mungkin boleh disalahgunakan, termasuk kelompangan, loopholes yang mungkin ada, dan ini perlu ditutup segera dan diuruskan dengan segera. Begitulah akhir karya sang pilot. Kini,
Indonesia dan Malaysia bersatu membongkar tuntas jaringan gelap yang merusak masa depan bangsa kita.